owner kereta ni busuk betul. Owner kereta ni cakap dia selalu bawa kereta ni and dia bawa kucing kat dalam kereta ni. Dia pergi kerja, balik kerja, pergi keluar makan, pergi keluar dating, bawa kucing. Sampai satu hari tak tahu kenapa kucing boleh terberak dalam kereta. Dia dah cuci kapet ni tapi masih lagi botek kucing. Dia dah pakai macam-macam perfume tapi masih lagi bau tai kucing. So hari ni Mek Esa nak guna easy pembasuh lipas dekat dalam kereta dia, nak tengok betul boleh hilangkan bau busuk ke tak boleh hilangkan. First kali korang hanya perlu start enjin kereta, lepas tu korang hidupkan aircon. Buka full volume lower. Goncang saja tin easy. Kita ada sediakan button auto lock ni, korang just tekan saja button auto lock ni. Okey, lepas tu biarkan kat dalam kereta 10 hingga 15 minit. Lepas 10 hingga 15 minit kita akan tengok hasil kat dalam kereta ni, bau busuk tai kucing tu boleh hilang ke tak boleh hilang. Sekarang ni dah 15 minit penggunaan easy pembasuh lipas dekat dalam kereta Myvi ni, bau-bau busuk yang ada dekat dalam kereta tu betul-betul hilang ke tak hilang. Wuih, bau wangi tak? Bau wangi kan? Easy pembasuh lipas dalam kereta ni bukan boleh pakai dalam kereta je, boleh juga pakai dekat dalam rumah. Bukan boleh pakai untuk basuh masalah lipas semut serangga je. Boleh pakai juga untuk hilangkan bau-bau busuk. Andai katalah kereta dah 2-3 tahun. Saya kenalkan kepada korang easy pembasuh lipas dalam kereta, boleh pakai dalam kereta, boleh pakai dalam rumah, tak ada masalah. Saya ada tag link dekat bawah. Barang cepat sold out, Mak. Ini kalau sold out, nak tunggu memang lama. Korang pergi tekan dekat beg kuning sekarang.